Pernah tak terfikir, boleh ke sebuah kitab yang dah wujud lebih 1400 tahun ada maklumat yang selari dengan penemuan sains moden? Dalam perkongsian kali ni, kita nak selongkar dakwaan-dakwaan menarik dari sumber yang kami kaji yang kata ada keserasian yang luar biasa antara sains, matematik dan Al-Quran. Inilah soalan besar dia, kan? Sumber yang kita rujuk ni ada bagi beberapa contoh yang didakwa sebagai bukti. Jadi, apa kata kita ketepikan dulu apa-apa kesimpulan dan kita tengok satu-satu dakwaan ni, kita cuba fahamkan macam mana ia dibentangkan. Kita mulakan dengan misteri angkasa lepas. Okey, jom kita mulakan kembara kita dengan melihat ke langit. Dakwaan-dakwaan pasal astronomi dan macam mana alam semesta ni bermula, ini antara hujah yang paling menarik yang selalu orang sebut dalam sumber ni. Jom kita tengok yang pertama. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham sikit pasal sains.